dengan manja menggoda, riangnya rasa bercinta. Sinar surya wajah cerah, melambang kisanan mulia, riangnya rasa bercinta. Bila mata bersua, jelas kasih ternyata. Janji manis bersumpah, bersama merasa betapa nikmat dua insan bercinta. Julia, silakan masuk Julia. Inilah pejabat badang, silakan masuk Julia. Buatlah ofis ni macam ofis Julia sendiri. Julia kau nak tahu Shah Rukh Khan pernah duduk kursi tu tau? Ini begini Julia, Shah Rukh Khan ni kalau dia nak ke mana-mana, Singapura ke Kuala Lumpur ke Jakarta, dia telefon badang dulu. Julia duduk sekejap, badang ada 2-3 perkara nak selesaikan dulu, nanti kita boleh berbual sekejap Julia ya. बेtul kan badang ni ada satu telefon nak pergi Kuala Lumpur pasal tu hari ni dah भाई साहब डमी कंप्यूटर उठा के लेके आए, इसका भाड़ा दिया क्या? ये भाड़ा भाड़ा दिया नहीं है, कंप्यूटर उठा के लेके आया। How many times call लेके जा रहा हूँ boss? Sometimes 2-3 days call. I talk to your manager next time. Julia, ini tadi komputer badang memang 2-3 kali asyik pergi repair kedai yang sama yang tak guna betul lah. Bagaimana badang boleh membantu orang Singapura ni? Begini badang, Julia ni datang dari jauh. Niat di hati nak jumpa bintang pujaan Julia. Jumpa? Jumpa je. Julia tak nak ke pergi makan malam dinner dengan orang fancy restoran? Ini badang boleh arrange semua ni. Ya ke? Iya, ini badang. B-A-D-U-N-G. Apa yang badang tak boleh arrange? Semua boleh. Tapi sebelum tu dia ada syarat dia. Apa syaratnya? Syaratnya Julia ni kena register dulu dengan syarikat badang. Register? Iyalah mesti register. Julia tahu tak? Beratus-ratus orang memang dah line up nak jumpa Shah Rukh Khan. Jadi kenalah bayar duit sikit. Lagipun kalau macam orang-orang lain ni, badang charge diorang RM5,000. Tapi memandangkan Julia daripada Singapura, badang okey. RM2,000 beres. Habis duit tu untuk siapa? Julia takkan tak tahu industri Bollywood ni. Industri ni banyak orang yang kerja, banyak orang makan gaji, nak kena bayar sana, nak kena bayar sini. Jadi duit tu bukan untuk badang. Badang memang tak minta apa-apa. Cuma ni nak kasih-kasih orang lah. Tak payah isi borang ke? Borang? Borang. Ni Julia, kalau Julia isi borang, harga dia naik lagi, balik dia RM5,000 tadi. Kerana banyaklah, kita banyak accountant, ni syarikat besar, ni korporasi. Jadi kalau RM2,000, sekarang juga kita boleh pergi Film City tau. Ya ke? Okey. Badang telefon taksi dulu lah. Takkan kita nak jalan ke naik tuk-tuk, tak bagus kita naik taksi. Hello? Yes, I need a taxi now. No, that same car that I always take with Shah Rukh to town. Yes. Okay. I'm going to Film City. What? He's there. Oh, okay. Then you better send the car fast, okay? Yeah. I'm with a friend from Singapore. Okay. I'll be there. I'll see you downstairs. Okay. Julia, Shah Rukh Khan ada dekat Film City. Baik, kita pergi sekarang. Nanti kita terlepas nanti. Hey. Mari. Egy minit. Cik Julia nak ke mana ni? Pak supirnya siapa nak bayar? Julia bayar? Yelah, Julia yang nak jumpa Shah Rukh Khan. Baba. Minit. Ada. 100 tak cukup Julia.
RM100. Ini nak beli kacang putih pun tak cukup, lagi sikit. Lagi 100 cukup. Okey. Boleh, cukup. Ini cukup. Abah. Today, Shahrukh friend is here with me. I want to go inside. Hey, hello friend. Julia. Kita ni nak kena buat lagi satu orang gembira sikitlah. Apa maksud Badang? Maksud Badang nak kena bayar duit lagi sikit. Duit lagi? Tak apalah ni. Kali ni je. Ini last. Pasal kalau kita dah masuk dalam, dah tak ada problem. Ini impian Shahrukh Khan kan? Ini lagi seorang aja. Tunggu sekejap. Kalau ya. Itulah, dah boleh masuk main. Okey, thank you. Boleh. Tak ada. Bila sini memang ramai orang kena Badang ni. Hello. Thank you, man. Apa yang diorang cakap? Thank you. Tadi apa diorang cakap? Apa? Diorang? Diorang sebenarnya memberi satu penghormatan pada Badang. Orang semua kena Badang kat sini. Lagipun dia cakap gini. Mungkin kita akan jumpa Shahrukh. Tadi nak pergi studio kan? Mari kita pergi. Bila ni semua orang tengah sibuk-sibuk buat barang ni, dia keluar masuk. Bituk. Assalamualaikum. How are you? I'm okay, Bituk. Bituk, this is Julia. Inilah Bituk yang tu hari kat disco tu. Tapi he's an important man here. He can help us see Shahrukh Khan. Hi, I'm Julia. Julia. Shahrukh Khan shooting today? Yeah. You're shooting. Mana boleh masuk gitu sudah. I go and see a while, okay? No. Money. Alamak, Julia. Barang perlu nak beritahu Julia lah. Di Bollywood ni, kalau kita nak jumpa orang-orang ni, kita mesti buat orang-orang tertentu happy. Cara buat orang happy lah duit. Alah Badang, gara-gara nak buat orang semua happy, Julia dah tak ada duit lagi dah. Dah tak ada duit? Alamak, macam mana ni? Julia kalau cintakan Bollywood, Julia mesti ada duit untuk Bollywood. Tak apalah. Julia cuba dapatkan duit, lepas tu nanti besok kita datang balik. Tomorrow Shahrukh Khan still shooting, have you? Yeah, tomorrow. It's shooting 10 days. 10 days? Wow, must be a long movie. Long movie. Long movie. Please, I pick the short one, okay? I just pick from far, okay? No. Dah. Nanti kan Badang dah cakap, nanti besok kalau kita ada duit, nanti kita datang lagi. Selalunya orang balik jalan-jalan happy. Ini macam keropok kena pijak je. Hey, keropok kena pijak ke? Tempik kena lenyek ke? Apa yang susah? Bukan you yang nak kena makan. Marah nampak? Takkan gurau sikit pun tak boleh. Berbual dengan orang yang feeling real macam you ni, buang masa. Buang masa Habis you tu keluar pagi-pagi macam nak kena apa tu, hantar surat khabar. Tak buang masa? Habis sukalah.
I punya kaki. Kita nak berdiri ke? Kita nak berjogging ke? Kita boleh sukalah. Kita boleh order dia mana je kita nak pergi. Bagus. Order. Order sana, order sini. Lain kali, jangan nak order kaki ni jadi teman menari you. Okey? Kalau dah tolong orang tu, janganlah nak mungkit. Ini bukan pasal ungkit-mengungkit. Ini pasal mempergunakan orang lain. Ya, Cik Syaril. Memang I dah mempergunakan you. Gadis yang bijaksana ni nak pergi telefon ibunda di tanah air. Tumpang lalu sikit kakinya, Cik Syaril. Oh, sorry. Encik Syaril nak kena kasih order dulu. Kaki, kasih lalu. Hello. Mamai, ni Lia lah. Julia? Julia? Apa khabar nak kau? Lia baik. Makanan bagus tak? Dah shopping? Ya. Lia dah jumpa mak punya favourite artis. Rajesh Khanna, Amitabh Bachchan. Belum? Alah Lia carilah. Cari sampai dapat minta autograf. Alah kat mana-manalah, t-shirt ke tisu cakap mama nanti my mother want to take your signature. Okey? Okey. Ma, Papa ada? Siapa? Papa? Papa tak ada. Papa conference. 2-3 hari nanti dia balik. Ma, Lia ada masalah sikit lah. Lia kekurangan duit. Mama boleh tak hantarkan agak-agak $1,000 gitu? Berapa? Okey. Nanti Mama suruh Papa uruskan, Tapi kau kena tunggu tau 2-3 hari lagi, Abang Amir kau keluar dengan Yasmin. Yasmin? Julia. Lia, jangan babai dulu. Nanti. Kau mesti jumpa tau dengan artis mak tu. Siapa? Rajesh Khanna, Amitabh Bachchan, Hema Malini. Okey? Ma, jangan lupa tau, Ma. Cepat-cepat, Julia sesak lah, Ma. Okey, Mama? I love you, Mama Leha. Dah. Cantiknya gambarnya. Gambar magazin apa tu? Magazin nak cari minyak urut. Tak siapa pijak kaki I tadi kan? Oh, kaki sakit. Alah, Syion, kaki dia sakit. Kaki ni. Oh, kaki kiri. Syion, kaki kiri sakit. Tu nak apa lagi, Tak banyak. RM500 aja. 100, 200 ke 300 rupi, pinjam tu tetap pinjam. Bad habit. Alah, Syaril. Takkan tak tahu beza kan? I kan cuma nak pinjam. Kalau pinjam, akan dikembalikan. Kalau minta, kes burn. Pokoknya, kedua-duanya sama. Kalau dah pinjam tu, makna dah berhutang. Dan kalau dah berhutang, sampai akhirat tau dituntut. Kalau tak nak tolong, janganlah nak membibir macam mak nenek pula. Yalah, Pak kena beletir je, tak nak dengar. Dia punya duit banyak-banyak gimana? Punya duit? Mana suka dah. Tersepit pula cari orang.
You ni nak pinjamkan ke tak nak? Yelah, sekejap lah. Terima kasih. Tapi ingat, ini pinjam tau, bukan minta. Nanti I kasih balik. Businessman apa ni? Sayangnya pasal? Tak apa. Bila lihat ni. Inilah tempat apa Film City. Di sinilah diorang buat gambar wayang pusing, filem. Yang tadi TV, tak kira. Julia tak nak, Julia nak filem. Ini dia tempat filem. Nampak ni semua. Inilah aci-aci buka pintu. Apa badan merepek ni? Mana Syarukhan? Syarukhan. Julia, sebenarnya kalau kita ni nak jumpa dengan Syarukhan tu, kita mesti ada syarat. Syarat yang pertama yang teristimewanya ialah mesti ada PCDGA. Apa ada kena-mengena pasal Julia nak jumpa Syaruk dengan DJ? PCDGA bukan DJ. DJ itu apalah Julia ni. PCDGA itu dalam bahasa Melayu tu apa orang cakap? Wang, duit, fulus. Duit ongkos lagi. Ini je yang Julia ada? Ini ajalah yang Julia ada. Semua dah kasih Badang. So Badang have to do something tau. Badang dah promise. Badang baru teringat sebenarnya Syarukhan tu ada filming di sana tu. Okey, mari kita. Nak pergi mana ni? Jumpa Syaruk lah. Julia, bukan orang senang-senang tau nak masuk tempat Syarukhan syuting. Mana boleh, dia orang-orang tertentu je Julia. Macam agent extraordinaire. Julia tunggu tau, nanti kena tangkap security nanti. Julia kena jadi aci-aci buka pintu pula. Badang macam mana? Macam mana apa?
Alah Julia, sebenarnya badan nak minta maaf. Sarukan memang ada kat sana, tapi badan dah cek tapi Julia dengar, dia tengah syuting. Habis ada satu budak ni bawa air lah. Bawa air kali tertumpah dekat paha dia. Alamak, dia punya mengamuk, dia punya marah. Alamak, badan pun tak boleh. Julia tengok tu, berapa punya dia mengamuk tu. Julia ni seorang gadis yang beruntung tau. Walaupun dalam marah-marah dia sempat lambai kat Julia. Bang, Lagi apa tu? lambat abang balik hari ni? Itulah abang jumpa bos abang. Kita makan malam, lepas tu kita berbual sikit. Abang berbual pasal apa? Pasal apa lagi? Pasal anak dia si Azam tu lah. Habis? Abang... abang setuju? Tanpa kata putus dari Lia tu? Bukan macam tu. Abang cuma kata abang sukalah kalau si Julia tu disatukan dengan si Azam. Itu aja. Leha bukan apa, bang. Leha cuma minta kebahagiaan Lia je. Alah, kita dulu pun tak pernah kenal-kenal. Bapak saya dengan bapak awak berunding, kita terima aja. Bahagia juga kita kan? Nah, abang ni, mana abang boleh bandingkan kita dengan zaman budak-budak ni? Mana ada internet? Hai, ke situ pula awak. Dahlah. Saya nak pergi mandi. Panas. Bang. Apa lagi? Tunggulah, bang. Bang. Dulu kita tak sempat pun nak dating-dating sebelum kahwin. Abang ajak saya keluar lah. Awak ni dah terbiat ke apa? Apa yang awak cakapkan ni? Apalah abang ni, bang. Bang, ajak saya dating lah. Ajak saya keluar lah. Saya nak pergi tengok wayang lah bang malam ni. Ada movie. Midnight tau cerita Hindustan. Please. Yelah. Saya nak pergi mandi dulu ya. Sayang lah bang. Julia. Tadi Julia beruntung dapat jumpa Shah Rukh Khan. Kat sini pula orang tengah bikin filem. Manalah tahu satu hari nanti Julia akan di sana. Bersama Shah Rukh Khan. Badang dah cakap. Percayakan Badang, ejen extraordinaire. Hei, kenapa Julia masih murah muka ni? Mari Badang hiburkan. Senyum macam ginilah baru puas hati Badang. Yelah, hati Badang je puas. Hati Julia ni... Kenapa pula tak puas? Tadi Shah Rukh Khan dah lalu dah lambai-lambai kat awak. Badang, itu daripada jauh je buat apa? Orang nak dekat-dekat. Jadi Julia boleh tanya dia sendiri soalan yang dah lama terpendam di hati Julia ni. Sekejap Julia. Nak panggil. Halo? 1 minit Julia. Julia tuliskan apa soalan-soalan yang nak tanya. Nanti Badang pas pada Shah Rukh Khan halo. I know he stormed out the set. Shah Rukh was very angry. I can't talk to him today. No, because I'm with my friend from my native country, from Singapore. You don't worry, okay? I will talk to him tonight, and Shah Rukh Khan will be cool tomorrow, and he'll come down to your location.
Okay? Yes, I will make sure. It's Badang's promise, remember? Okay. Okay, bye. Kenapa Julia tak tulis-tulis? Tak nak lah. Julia nak tanya dia sendiri. Kan Julia dah bayar duit. Duit? Alah Julia, duit yang Julia bayar tu sebenarnya dia untuk tiket circle dekat atas. Nak tengok bawah jauh pakai teropong. Tapi kalau nak tiket yang dekat-dekat sikit ada, tapi dia mahal sikit lah. Dia mahal banyak. Alah, janganlah alah. Julia, ingat tak tu tangga? Pelan naik. Kalau terus ke atas berdabak jatuh. Julia. Dah lah Badang, Julia dah tak ada duit lagi nak naik tangga. Dah tak ada duit nak naik tangga? Naik lift lah. Well done, my friend. She didn't even believe you were the fake Shah Rukh Khan. Okay, very good. As promised, here you go. अरे यार शाहरुख की एक्टिंग करने के लिए इससे काम नहीं चलेगा और पैसा चाहिए. Well done. Later? Okay. Encik Badang. Selamat pagi orang Singapura. Kau jangan nak sandiwara dengan aku. Aku tahu musihat kau. Encik Syaril. Encik Syaril ni janganlah marah-marah. Encik Syaril duduk dulu. Sakit tekuk saya mendongak begini. Kalau sakit sangat, jumpa doktor. Bukannya susah. Tenang betul Encik Syaril cakap. Macamlah kat luar tu klinik kita. Aku nak tahu, kenapa kau sanggup menipu orang kerana duit? Encik Syaril tahu tak kenapa orang di Bollywood ni buat filem? Sebab nak masyhur lah. Sebab nak wang. Sebab nak anugerah. Ada satu lagi. Badang. Aku datang sini bukan nak berunding dengan kau pasal filem Bollywood, okey? Aku tahu kau telah mengupah Shah Rukh Khan yang palsu kau tu cuma nak menipu Julia. Itu mahligai impian dia, kau tahu tak? Itu jawapan yang tepat Encik Syaril. Impian Julia. Bukan Julia saja tau Encik Syaril. Beratus-ratus ribu anak gadis yang cintakan Bollywood ni. Yang membuat bintang-bintang layar perak ni sebagai idaman mereka. Manalah tahu satu hari nanti dapat jodoh. Itu orang lainnya pasal. Aku ni Julia, kau jangan nak bodoh-bodohkan. Okey? Kau istimewa Badang. Sanggup menipu orang kita sendiri. Apa? Kau ingat kau juara kat sini? Encik Syaril. Manja betul Encik Syaril dengan si Julia tu. Kalau Encik Syaril manja sangat dengan si Julia, Encik Syaril tak dapat rasakan ke? Jiwanya membara, bergelora. Tak dengar ke jeritan sepi dia untuk dibantu? Tapi engkau tak membantu dia dengan ikhlas. Tapi sikit lebih kurang aku membantu. Sudahlah Encik Syaril. Nampaknya kita berdua memang tak boleh klik. Ada apa-apa lagi Encik Syaril? Akhir kataku pada engkau Badang. Okey? 14 hari lagi aku kat sini. Dan aku akan mengawasi kau setiap detik. Cik Syaril. Cik Syaril ingat India ni kecil
India ni 647 km persegi saja. Cik Syaril boleh awasi saya. Bila-bila masa saja. Cik Syaril nak tahu hari ni saya masak apa? Kau tak akan pergi jauh lah, Padang. Engkau setakat hiburan minggu ini aja. Faham? Aku akan bongkar rahsia kau kepada Julia. Prima donna. Pak Awang Temberang. Syaril, ini dia duit yang Julia pinjam hari tu. Julia dah tak ada apa-apa hutang lagi dengan Syaril, Ya, mentang-mentang apa Syaril kata tak ada duit kalau kau bayar. You pinjam hati angkat lah. Tidaklah. Takkanlah yang nak susahkan diorang pula. Dah lah yang menumpang kat rumah ni free. Ini duit mama yang hantar. Oh, okeylah. Lagipun Syaril pun dah tak ada duit lagi. I belanja you makan tak? I dah ada temu janji lah. Temu janji? Dengan siapa? Kawan. Okeylah, tapi dah ada duit tu, jaga-jaga jangan kasih orang sembarang. You nak jumpa Badang kan? Tidaklah. I dah banyak dah kenalan kat India ni, bukan Badang seorang je. Okey. Kalau jumpa kawan, Syaril nak ikut. Okey? Syaril salin jap. Badang. Julia dah terima duit daripada Papa Julia. Badang! Julia. Macam mana? Badang masih boleh tolong Julia tak? Jumpa Syarul Khan. Masih boleh Julia. Badang kau bantu Julia. Jadi, berapa banyak Julia nak kena bayar kali ni? Julia, beginilah. Sebenarnya Badang ni rasa bersalah sikit. Julia dah banyak habiskan duit kan? Jadi kali ni Julia tak payah bayar Badang apa-apa. Tapi nanti dah jumpa Syarul Khan, baru Julia bayar Badang lah. Okey. Agak-agak Badang kan? Cukup tak duit sebanyak ni? Ini cukup Julia. Yang gini tak payah pakai teropong jauh-jauh lagi. Bukan tiket circle. Ni kali tiket bersemuka dengan Syarul Khan. Jadi bila Julia pergi jumpa dia? Julia ni kalau Syarul Khan tak sabar betul. Macam ni. Kita keluar sekarang. Tapi bukan jumpa Syarul Khan. Kita jumpa Vituk dulu. Nanti dia boleh buat arrangement. Okey? Mari. Calon lelaki. Badang, aku kan nak cakap kau. Jangan kacau dia lagi. Tiap kali kau datang sini kau nak marah-marah. Siapa yang kacau siapa ni? Julia. Si kecil ni besarnya penipu lah. Kecil-kecil pun satu kali punya penampak besar punya berdesing Syam, ya. You punya duit, you jangan kasih dia 1 sen pun, okey? Apa duit ni? Mana aku ada duit? Wallet pun tak bawa lah. Julia, jangan diam Julia. Bilang dia Julia. Apa ni Syaril? I 1 sen pun boleh kasih dia. Ni, duit I semua masih ada kat dalam ni. Dia punya Syarul Khan palsu lah. Kau cakap baik-baik sikit Ini Badang lah, tak ada pakai benda palsu. Ni semua original lah. Kalau ada pun Syarul Khan palsu, kau kasih nombor telefon. Hari-hari tu suruh gaya telefon aku kering-krong nak pakai Syarul Khan palsu. Kasih nombor telefon. Kering-krong. Kau nak tengok aku bikin kau ni batang leher kau ni? Krong. Apa yang kau mengarut ni? Aku mengarut. Aku tahu mana nak cari kau Syarul Khan dah, okey? Aku dah pernah ikut dia. Aku nak tengok sampai bila kau boleh teruskan permainan kau ini. Julia, kalau saya ada macam gini, saya pun tak nak tolong awak Badang. Hai. अरे यार यही तो प्रॉब्लम है मिस्टर का
लगता है छोटे मोटे रेस्टोरेंट में आना बंद करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? सुकून से नाश्ता भी नहीं कर सकते? वेटर, एक कॉफी लेके आना। तुम पास आए क्यों मुस्कुराए तुम। अरे आप बैठ गए बिना पूछे। Listen, Shahrukh, Maruk, or whatever your name is. I know you're fraud. I know Badang is paying you. Badang? I don't know Badang. No more lies. Please. Okay. You and Badang are making Julia look like a fool, you know that. All her money she has brought has been wasted on Badang. It has nothing to do with me. I know. Girls are girls no matter where they're from. Okay? Chinese, Indian, or Malay. Look, it's just that Julia has come a long way just for a chance, just one chance to see the real Shah Rukh Khan. And when you do this, you're playing with her hopes and emotions. Do you understand? And what if something like this happens to someone you care? What if someone you really cares about goes all the way to my country just to see someone she idolized? And to find out that she has been cheated? How do you think you feel? I mean, if the real Shah Rukh Khan knows how crazy Julia is, he'll take time off his busy schedule just to see her, I tell you that. What do you want me to do? Tell her the truth. Please. I will help you. Thanks. Yeah. Hey, I really appreciate it, no? Yeah, I'll see you there. You dah siap belum? Dah. Nak keluar dengan I, muka you muram. Pasal you Badang dah tak nak tolong I. Macam mana nak jumpa Shahrukh? Nak jumpa Shah Rukh Khan? Memang I nak bawa you jumpa dia ni. Cepatlah Syaril! Cepatlah! Apa ni Syaril? Inilah kawan baik Badang, Shah Rukh Khan. You ditipu, Julia. I am sorry. Please take your money. Badang tried me. I'm not a Shah Rukh Khan. Sorry. Please.
Julia. Kenapa Syaril buat Julia macam ni? Ya? Syaril buat ni pun untuk kebaikan Julia. Julia sedar tak yang... Cukuplah Syaril. Cukuplah dengan semua yang baik you tahu. I ni memang I ni bodoh. I ni senang kena tipu dengan orang. Duit I semua banyak dah habis kerana dengan impian I yang bodoh tu. Tapi itu kan impian I. Tergamak you hancurkan impian I. Julia tu yang tak... Syaril cuma nak... Apa you nak? Apa you nak? You cakap dengan apa you nak? Apa yang you harapkan dengan perbuatan you ni? Mungkin Syarulkan tu memang palsu. Tapi sekurang-kurangnya sebanyak ayat Julia ni, Julia percaya yang dia tu Syarulkan Julia. Sinar suria wajah cerah melambang kesanan mulia, riangnya rasa bercinta. Bulan mata bersuara, jelas kasih ternyata. Julia Masolia, janji manis bersumpah, bersama merasa betapa nikmat dua insan bercinta. Bulan di cahaya purnama, ikrar setiap panji asma.